Okey, kalau korang tengah mencari satu power bank yang saiz dia sangat compact, kecil, mudah nak bawa, yang ni mungkin sesuai. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera jumpa lagi dekat channel Michael Journey. So hari ni saya nak buat satu lagi video unboxing dan juga simple review ni sebuah power bank yang sangat compact. Okey, ni adalah Ugreen 33 watt fast charging power bank. Dia punya kotak dia kecil je sebab power bank ni dia memang sangat kecil. Okey, ni adalah Ugreen 33 watt. Okey, power bank ni dia sesuai untuk buat travel, nampak dia flight approved. Okey, lepas tu dia punya kapasiti 10,000 mAh, dia support fast charging maksimum sehingga 33 watt. Okey, power bank ni dia memang selamat, dia safe charging, dia gunakan automotive grade cell dan juga dia ada digital display untuk real time battery level. Okey, dia punya packaging dia memang kemas cantik lah. Okey, ni daripada Ugreen. So belakang ni dia ada dia punya lebih detail lah, dia punya technical spec. Okey, sekarang jom unbox tengok dalam dia macam mana. Okey, so dalam dia macam ni. Okey, dah kosong dah. Okey, so ni dia punya power bank. Besar macam ni sahaja. Dia bagi sekali dia punya kabel untuk charge. Dan juga user manual macam biasa. Okey, ni dia punya power bank. Saiz dia kecil je. Lagi kecil pada tapak tangan. Dia punya kapasiti 10,000 mAh. So dia punya packaging dalam plastik macam ni. So kita koyakkan, dia punya kualiti memang solid, nampak premium. Okey, dia punya design dia memang kemas, dia simple, dia minimalis. Okey. So dia ada satu kabel dekat sini, built-in kabel. Dia punya kabel tak panjang sangat pun. Dia macam ni sahaja, kita boleh keluarkan. So kalau korang nak charge type C, boleh gunakan kabel ni sahaja. Okey, lepas tu dia ada dua lagi port, USB type A dekat sini, dan lagi USB type C lagi satu dekat sini. Maksudnya dia boleh charge 3 device rentak. Okey, tepi sini ada digital display, boleh check dia punya battery level lah. Okey, dia tulis dekat sini. So kat sini tulis 10,000 mAh. Dekat belakang ada dia punya lebih detail lah, dia punya technical spec. Okey, so yang ni dia memang flight approved. Lepas tu dia ada CCC punya certified, dan juga dia ada UKCA, CE dan juga FCC. Okey, nak guna dia pun senang. Kalau korang nak charge device yang type C, cocokkan saja guna kabel ni. Lepas tu dia akan terus charge. Okey, dia charging dan juga dia ada display dekat sini. So boleh tahulah bateri tinggal berapa. Okey, tapi kalau nak charge iPhone yang gunakan Lightning, kena gunakan kabel lain. Boleh cucuk dekat type C sini ataupun dekat type A. Okey, overall power bank ni pada saya memang terbaik lah. Design dia compact, lepas tu dia dah ada kabel sekali. Dia charge pun agak laju sehingga 33 watt. Dia punya harga pun tak mahal sangat. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link.